Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak share cara bagaimana nak pasang switch dinding ataupun wall switch untuk auto gate di ramai yang ada remote, tapi bagaimana sekiranya remote anda hilang ataupun kehabisan bateri, jadi switch ni lah yang menjadi penyelamat untuk membuka gate kita nanti. So jom kita lihat bagaimana cara wiring dia, guys. Mudah saja, tapi sebelum tu kita lihat dulu peralatan apa yang perlu kita. So tutorial ni untuk gate jenama ini, tapi aku rasa lebih kurang sama je. Okay, ni aku punya auto gate controller box. Ini ialah peralatan yang perlu ada. Okay, switch ni korang boleh dapatkan di Shopee. AJL ni, ini adalah switch 2 gang. Dalaman dia perlu ada connection dengan com ni, tapi dia dah buat dekat dalam ni. So kita perlu ada L1, L2 dan com, ataupun side 1, 2 side ataupun dan com. So yang ni semua dah connected pada com. Com ni tugas dia untuk communication port lah dekat auto gate controller nanti. Ini korang boleh dapatkan kat Shopee AJL. Bagi aku tak perlulah nak modify, susah. Ni straightforward je. Korang hanya sambung 3 wire saja. Wire stripper ni perlu, guys. Test pen. Okey, nanti aku akan tunjuk bagaimana kita perlu disconnect current elektrik daripada switch box kita. Okey, ini adalah gunting, marker pen, screwdriver. Aku ada yang auto, senang, cepat kerja. Dan ini selotip untuk aku marking, sebab melibatkan 3 kabel. So 3 kabel ni aku akan marking sebagai one side, two side dan com. Okey, jadi korang perlu ada 3 wire. Jom kita lihat controller box tu dahulu. Okay guys, masih lagi live, aku tak tutup dekat TV box, so masih menyala. Jadi apa kita perlu buat, aku cuma nak tunjukkan dahulu. Okay, belah sini yang warna coklat ni adalah two side. Kita akan sambung satu kabel dekat sini. Kemudian warna orange sikit tu adalah one side. Ni warna orange, one side. Dan com dikongsi oleh wire kuning, hitam, 2 kuning dan 1 hitam. So apa yang perlu kita buat ialah kita disconnect dulu DB dekat dalam rumah aku. Okey, ni banyak switch box. Kalau tak pasti, kita tutup je switch utama down. Semua current tak ada. Kita dah tutup, and then dia masih lagi menyala kan. So kita bawa keluar bateri ni. Bateri ni pun kita kena keluarkan. Cabut siap-siap. Okey, dah tak hidup. Pastikan ambil test pen ni. Kita check. Okey, check kat sini current ada lagi ke tidak. Okey, tak ada. Okey, so memang betul-betul dah disconnect lah. Jadi sekarang ni kita kena marking yang mana kita nak buat two side ataupun one side. Alright, okey, aku pilih yang ini kabel 4 sebagai side 1. Kita tanda kabel 4. So dekat dalam rumah aku akan cari kabel nombor 4. So aku buat 1 SD. Okey, satu side, dan aku akan pilih kabel 5 sebagai side yang two side lah. Okay, aku buat 2 side SD. Okay, so satu side dan 2 side akan bersambung kat sini, dan satu lagi kita kena pilih com. Okay, ni com. Okay, ini com. Okay, kita dah tanda kat sini. Jom kita tanda dekat dalam rumah pula.
ada wire com. Hanya 3 wire saja guys. Okey, kat sini kita masuk kan. Okey, ada 3. Dan yang tak guna ni korang simpan. Rajikan ya. Sebab wire one side, two side dan com. So kita dah siap pasang dan kita nak buka cover ni. Okey, ni cover guys. Ni cover. Nak buka dia senang je. Tengok ni, ada ni kan. Ada ni, lepas tu korang congkel je. Okey, macam tu. Dan korang kena kemaskan balik lah wire dalam ni. Okey guys, yang dalam dah siap. So ini wire satu side. So aku perlu sambung dulu guys, sebab wire tak cukup panjang sambung yang wire one side dulu. Okey, ni wire one side. Kita akan sambungkan dekat belah one side ni ini one side. Kita masukkan saja bawah ni. Satu lagi yang jenis yang two side dulu. Okey, kalau two side yang ni two side. Kita perlu ambil yang belah sini. Okey, tadi one side sini, two side dekat sini. Pastikan kemas kemas. Dan last sekali aku akan ambil wire warna biru warna biru ni untuk aku sambung com. Okey, com ialah wire ni kita sambung tadi com. Untuk com kita perlu sambung ke sini lah. Okey, jadi semua dah siap lah ni. Okey, kita nak test kan. Kita nak test. So aku pakai bateri. Okay, kita hidupkan dahulu. Okey guys, dah hidup. Nampak tu CPU pun dah menyala. Okay guys, ni dah hidup. Jom kita gunakan switch kat dalam yang kita dah siap. Okey, switch ni kita dah siap, cuma kita tak on lagi electric box tu. Sekarang kita nak test one side open or close. Kita tekan ni, tekan. Okey, pagar belah sana terbuka okey, nampak tu. Dan kita stop. Okey, tu dia stop dan kita tekan sekali dia akan tutup. Okey, dia dah tutup. Now kita test untuk dua side open ataupun close. Tekan dan dua-dua pagar terbuka lah. Terbuka. Dan kita stop. Dan kita tutup. Okey guys, dah siap ujian ni. Okey, jadi dah betul lah sambungan kita. Okey, aku dah on kat dalam. Jadi AC on dah menyala dan CPU pun dah menyala. Jadi aku tutup je lah. Okey. Berjaya, kita pasang port controller tu. Next aku nak pasang sedikit controller depan, cuma di yang akan datang lah. So barang ni kalau saya ambil skrin aku memang function juga selain daripada kita ada switch, ada remote, ada switch dekat dalam rumah. So dekat phone pun kita boleh control daripada jauh. Asal
akan ada internet. Okay guys, stay tune channel ni, jangan lupa like, subscribe dan support channel.